Hai semua, hari ini saya nak buat sambal timun. Ini bahan dia: ikan bilis, bawang merah setengah, belacan dibakar, cili padi. Ini cili padi ni you orang sukalah, banyak mana you orang nak. You orang nak pedas boleh lebihkan. Ini semua kita akan tumbuk halus. Ini bahan dia, kita akan tumbuk halus. Cili padi, bawang merah. Ikan bilis ni saya dah rendam dengan air panas untuk buat dia lembut, senang nak tumbuk. Belacan. Semua kita akan tumbuk halus. Semua bahan kita dah tumbuk, kita ketepikan. Selepas itu kita akan potong dia nanas. Kita potong halus. Cincang halus. Kita cincang nanas macam ni, cincang halus. Lepas itu ketepikan. Timun pun kita akan cincang halus juga, sama macam kita buat nanas tu. Timun kita dah cincang halus. Semua bahan kita akan campurkan. Campurkan timun, campurkan nanas, campurkan bahan yang ditumbuk. Masukkan garam, masukkan aji. Siapa yang tak suka ajinomoto boleh abaikan. Ini bahan semua kita gaul. Kalau you orang tak ada suka halus sangat, you orang boleh buat hiris besar-besar pun boleh. Itu cita rasa kamu orang. Kita gaul sampai sebati, boleh dihidangkan. Ini dia masakan kita ini hari, sambal timun. Kalau you orang nak pedas, tambahkan cili. Kalau nak kurang pedas, boleh kurangkan cili. Tak ada suka ajinomoto, you orang boleh abaikan. Kalau you orang nak potong kasar-kasar pun boleh, hiris halus-halus pun boleh. Terima kasih.